Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada berkah yang penuh berkat dan cuaca yang cantik ini, kita dapat bersama-sama dalam satu program khas yang kita rencanakan untuk mengetengahkan bakat murid-murid di dalam memberi ceramah ataupun berada di hadapan pentas. Kita namakan dia sebagai Forum Ramadan, macam umpamanya Forum Perdana Al-Ehwal Islam. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kemudahan kepada kita, Allah beri rahmat kepada kita untuk bersama-sama dalam satu majlis yang penuh berkat ini, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, hari ini kita dapat bersama-sama di Dewan Indonesia bersama 5 orang panel yang saya datangkan khas. Ada yang Sega di belah kiri saya, begitu merah, Ustaz merah, okey. Dan yang kanan, belah kanan saya, Ustaz yang arif lagi bijaksana, penuh ilmu di dada, sampai tak tahu nak jawab apa. Ilmu dia terlalu banyak. Jadi kita akan dengar, Jadi untuk forum hari ini kita akan bincang, kita akan habis insya-Allah forum kita ni sekejap saja, lebih kurang dalam 3 jam. Maghrib pun tak sempat habis hari. Kita buka puasa sini je. Baik. Forum yang kita akan bincangkan hari ini ialah Ramadan, bulan sejuta rahmat. Kita nak tahu apa benda yang kita nak bincangkan. Tapi sebelum itu, alangkah elok dan moleknya kita menjemput semua ahli panel kita untuk memperkenalkan diri masing-masing, supaya kalau siapa yang nak berkenalan tu bolehlah. Yang tu, kat situ bolehlah berkenalan. Kita mulakan daripada yang kanan kita. Silakan Ustaz. Buka mic tu. Mic okey dah? Mantai dah terap. Baik. Tak boleh tutup. Ambil dulu. Buka yang okey, test. Kabel tu, kabel sound dia ni. Ya, tolong bawa. Okey dah. Aku lagi. Test mic. Test. Elok je, suara tak kuat. Okey dah. Oh, nu tengok sana. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nama apa? Nama saya Faidah Rosli. Muhammad Faidah Rosli. Tu je. Duduk kat mana? Duduk kawan. Oh, anak pegawai lah. Okey. Oh, sopan dah ya. Okey, dan terima kasih. Nama dia, kita beri gelar ini, dia ni nama dia Ustaz Faiz. Dia ni belajar pondok dulu, tapi tak dah habis dia lari. Duk main kucau. Dia lah. Okey, Ustaz Maestrnya, ahli panel kedua, saya tak bergaya berbaju hijau ni. Dipersilakan memperkenalkan diri kepada semua orang. Tengok sana. Semua kena perkenalan, handsome kan? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap. Nama saya Muhammad Uzi bin Aziran, tinggal dekat Kedah Lepas Negeri. Belajar sekolah mana, belajar berapa cakap lah? Belajar dekat Sekolah Kedah Lepas Negeri tahun 6. Okey, ini bagus. Tak boleh, telefon ni on the screen. Okey, yang ni kita namakan dia Profesor Uzi bin Aziran. Dia punya belajar luar negara ni. Hebat dia cakap Kita nak dengar. Kita doakan amin bulan puasa ni betul-betul jadi profesor. Seterusnya kita beralih kepada 3 orang panelis, wanita muslimah sejati Felda yang penuh dengan ilmu di dada. Kita mulakan yang belah kiri saya. Dipersilakan memperkenalkan diri anda kepada semua jejaka-jejaka yang mata lila tengok siapa ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Hawa Umairah Nizar Al-Zain, tinggal di Kedah Lepas Negeri. Kahwin dah? Belum. Oh, okey.
ke? Dah kahwin ada. Belajar kerja kat mana? Di sini. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Garda Depan Learning. Di rumah saya beli kambing. Lagi mengembek lah kambing kamu. Dah, okey. Okey, terima kasih kepada ni, nama dia Ustazah Umairah. Yang ni pun hebat juga ni. Nanti kita akan dengarkan bila dia berjawab. Okey, seterusnya yang di tengah yang Cik Molek Mani itu, dipersilakan perkenalkan diri anda. Jawab sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Tengok mana? Nama saya apa? Nama saya Nurul Syah Humairah binti Syazwan Izzat. Saya tinggal di Federal Republik Negeri. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Federal Republik Negeri. Saya darjah 4. Okey, bagus. Okey, yang terakhir sekali yang kecil molek, yang tinggi lampai. Tadi persilakan memperkenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Syarifah Muhammad Aisyah binti Said Azlan. Maaf ya bukan ustazah tapi doktor. Okey, cakap. Kerja mana? Bini mana? Saya dari Radar Hospital Bali Kedah. Oh, jauh balik. Okey, terima kasih daripada Bali. Dia datang khas katanya ada doktor. Siapa yang bercita-cita nak ngorak doktor boleh lah ya. Okey, baik. Kita dah kenalkan semua ahli panel kita. Kita ada Ustaz Pondok, nama dia Ustaz Faiz. Kita ada Profesor Madia Uzair daripada University of England. Balik raya kat sini. Kahwin dah ni. Anak 10. Jadi pun kahwin juga. Isteri 2. Nampak kecil kan? Ini tak kahwin lagi. Doktor tak kahwin. Yang tengah pun tak kahwin. Siapa sudi nak kenalan, PM saya. Okey, baik. Kita teruskan 6.20. Kita takut tak sempat habis. Kurma kita tak ada makan. Baik. Hari ini kita nak bincang pasal apakah yang dimasukkan dengan Ramadan bulan sejuta rahmat. Kita duk dengar Ramadan tu apa, sejuta apa, rahmat apa. Jadi untuk memulakan forum kita pada petang yang berbahagia ini, saya tengok ahli panel duduk gerak dan jawab gerak. Jadi saya dengan segala hormatnya menjemput Profesor Madia Uzair bin Aliran untuk menjawab persoalan. Apakah maksud atau pengertian puasa? Dengan segala hormatnya dipersilakan Prof. Mic pun nak kita ni lah mic awak. Tengok sana. Kita masuk tak? Dah mic tu dekat. Okey, tengok sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Terima kasih kepada Tuan Moderator, majlis yang dihormati para hadirin sekalian. Maksud puasa, kembali kepada soalan tadi. Maksud puasa ada dua segi. Segi bahasanya ialah menahan diri daripada sesuatu. Dari segi istilahnya pula ialah menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Sekian, terima kasih. Okey, tanya, terima kasih hebat jawapan daripada Profesor dari Jaya Hafal. Okey, tadi saya tanya yang main-main tu saya tanya. Tadi Profesor cakap puasa itu ada dua aspek, satu bahasa, satu istilah. Bahasanya menahan diri daripada sesuatu. Maksudnya apa? Maksudnya dia nampak tu dia tahan. Oh, ni tak boleh, ni tak boleh, tak boleh. Apa yang tak boleh? Tak boleh buat benda yang batal puasa. Contoh nak main. Main boleh tak main? Boleh sebab dia tak batal puasa. Nak makan boleh tak? Tak boleh sebab dia batal puasa. Benda-benda yang membatalkan puasa maksudnya menahan.
Bila mulanya? Mulanya daripada terbit fajar ataupun bila waktu imsak tu dah tak boleh makan. Lepas imsak tu subuh, fajar tu maksudnya matahari keluar nak subuh. Daripada situ tak boleh makan, tak boleh buat benda-benda batal puasa hingga terbenamnya matahari, maksudnya adalah matahari jatuh balik, maksudnya maghrib lah. Boleh faham ya? Terima kasih Prof ya? Okay, hebat Prof. Nak kahwin kan ada untuk murat-murat Prof, tak ada? Okey. Tadi kita mendengar jawapan daripada panel lelaki, kita nak dengar panel perempuan pula. Jadi untuk soalan seterusnya kita beralih kepada Ustazah Hawa Nur Humairah. Tak ada Hawa Humairah Zul Amizan untuk menerangkan kepada kita apakah hukum dan dalil berpuasa. Dengan segala macam dipersilakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis Ustaz Rahim. Berbalik kepada soalan tadi, kita mulakan dengan apakah hukum berpuasa. Puasa pada bulan Ramadan ialah rukun Islam yang ketiga. Syariat ini diturunkan pada 10 Syawal tahun kedua Hijrah. Oleh itu, wajiblah atas kamu berpuasa jika mampu. Selain puasa di bulan Ramadan, puasa kifarah dan juga puasa nazar wajib dilakukan jika mampu. Kita beralih kepada dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kutiba 'alal ladzina min kama kutiba 'alal ladzina min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Boleh baca dalil, boleh kita hebat Okey. Yang kita buat hari ini, kenapa kita puasa daripada pagi sampai petang tu sebabnya adalah apa? Wajib. Ustazah dah baca dalil-dalil ayat Quran. Sebab itulah kita buat ni bukan saja-saja saja nak seronok puasa, tak ada sebab ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wajib tak buat berdosa. Baik, kita beralih kepada panel kita yang ketiga. Gigi dah panel Ustaz ni pilihan kekal Ustaz ni. Okey, baik. Untuk Ustazah Humairah, soalannya berbunyi Kisha Humairah ni apa ni? Kisha. Untuk Kisha soalannya berbunyi, kita nak tahu apa itu syarat wajib puasa dan rukun puasa. Jadi kita nak tahu, semua nak tahu apa itu syarat wajib dan rukun puasa. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis Ustaz Rahim. Yang saya hormati para hadirin yang disayangi sekalian. Okey, berbalik kepada soalan yang diajukan sebentar tadi. Syarat-syarat wajib puasa ada 4. Para hadirin nak tahu tak 4 tu apa? Yang pertama, Islam. Orang Islam sahaja yang wajib berpuasa. Yang kedua, berakal. Orang yang berakal yang wajib berpuasa. Yang ketiga, mampu berpuasa. Yang keempat, balik. Rukun puasa pula ada 4.
Pertama, ada dua. Pertama, niat. Hendaklah dilakukan pada malam hari hingga sebelum terbit fajar. Yang kedua, menahan diri. Menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sekian saudara Muslim. Oh hebat. Oh tengok semua orang tepuk. Maksudnya dia faham lah tu. Oh hebat. Kisha dah jam 4 boleh jawab soalan. Baik. Terima kasih Ustaz Kisha. Siap ulah pepandai. Macam tu lah kita nak latih Baik, syarat wajib puasa ada 4. Saya ulang balik apa yang Ustaz Kisha beritahu tadi. Pertamanya Islam. Kita Islam ni wajib lah. Yang kedua berakal. Maksudnya orang gila tak wajib. Ada tak yang gila sini? Ni tu tangan baju tu jadi dia dah. Tangan duduk tadi, tangan boleh tu. Takut gila, tengok cek balik. Kalau gila jangan bagi dia puasa. Tu ada yang gila tu. Tak ada Okey, seterusnya mampu puasa. Mampu maksudnya dia larat. Ada sini kencing manis, gauk ke, ulcer ke, seguguk ke, buasir dan buasir. Tak ada. Jadi semua kita mampu, kita sihat semua. Jadi kalau dia tak mampu tu maksudnya dia mencipta alasan. Dia tak ada apa. Sebenarnya dia tak larang. Orang lain tak larang puasa. Dan yang terakhir balik ni maksudnya cukup umur. Jadi kita semua ni ada cukup umur yang belum, tapi kita nak latih. Manakala rukun puasa ada 2 tadi, niat. Siapa yang niat semalam? Siapa tak niat masuk puasa dia tak salah. Angkat tangan yang niat semalam. Bagus, jatuh. Kalau dia buat benda tak ada niat, maksudnya dia tak tahu nak buat apa, amal itu tidak diterima lah, tak tahu dia nak buat apa. Yang kedua, menahan diri. Sampai sekarang ni ada lagi, kita mampu lagi tak makan tak minum. Kata ada yang dah buka puasa lah. Okey, 5 hari kan? Boleh bertahan lagi. Baik, seterusnya kita datangkan kelas doktor daripada Bali. Bukan saja-saja doktor ni akan jawab kita berkaitan dengan soalan kesihatan Jadi kita nak tahu doktor Syarifah, apakah jangan main kita tanya balik apa yang boleh cakap, apa dia cakap tanya balik jangan main. Untuk doktor soalannya, apakah kelebihan puasa untuk kesihatan kita? Jadi kami nak tahu apa kalau kita puasa ni apa manfaat untuk kita sihat. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada pengurus majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk berkongsi sedikit mengenai kelebihan berpuasa yang bukan sahaja memberi manfaat rohani tetapi juga kesihatan fizikal. Kelebihan berpuasa yang pertama, membantu menurunkan berat badan. Salah satu kelebihan berpuasa yang paling ketara adalah membantu kita menurunkan berat badan. Yang kedua, membantu mengawal paras lemak dan kolesterol. Ketika kita berpuasa, tubuh akan menguruskan pengambilan makanan dengan lebih efisien. Yang ketiga, membantu meningkatkan kecekapan sistem penghadaman. Puasa memberi peluang kepada sistem penghadaman kita untuk berehat. Apabila kita tidak makan sepanjang hari, tubuh kita mempunyai masa yang cukup untuk mencerna dan menyerap nutrisi daripada makanan yang lebih efisien. Yang keempat, membantu meningkatkan fungsi otak. Puasa meningkatkan keupayaan otak untuk fokus dan berfikir dengan lebih tajam. Yang kelima, membantu meningkatkan kesihatan jantung. Dengan mengawal pengambilan kalori, puasa secara tidak langsung dapat membantu kita menjaga kesihatan jantung dengan lebih baik, mengurangkan risiko serangan jantung dan strok. Yang keenam, membantu mengawal paras gula dalam darah. Ini sangat bermanfaat terutamanya untuk mereka yang mengalami masalah seperti diabetes atau yang ingin mengelakkan masalah kesihatan ini. Yang ketujuh, membantu proses detoksifikasi tubuh. Semasa berpuasa, tubuh kita mempunyai masa untuk membuang toksin dan bahan buangan yang terkumpul dalam badan. Proses ini membantu untuk tubuh kita menjadi lebih sehat, segar dan bebas dari bahan kimia yang tidak diperlukan. Yang terakhir, membantu
badan. Ketika tubuh berehat daripada pengambilan makanan, ia mengalihkan tenaga untuk fokus pada pemulihan dan peningkatan sistem imun. Ini menjadikan kita lebih kuat untuk melawan penyakit dan menjaga kesihatan untuk secara keseluruhan. Inilah antara banyak manfaat yang kita dapat dari berpuasa. Selain dari segi rohani, puasa juga memberi banyak kesan positif kepada tubuh kita. Semoga kita semua dapat memanfaatkan bulan puasa ini dengan penuh keberkatan, bukan hanya untuk meningkatkan amal ibadah, tetapi juga untuk menjaga kesihatan tubuh kita. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih. Hebat jawapan daripada Ustaz Dr. Sarifah. Kita doakan moga jadi doktor betul Pak ni. Hebat dia. Buat sangat yang master ni lah. Okey, baik. Banyak puasa untuk kesihatan, tapi kamu tak perasan dan kamu tak sedar pun sebab tubuh kamu masih kuat. Kalau kamu tanya ayah kamu, tanya kawan abang kakak kamu yang ada orang tua-tua ni, dia akan dapat, oh betul lah puasa ni memberi banyak kelebihan dari kesihatan. Kamu ni tak ada masalah lagi pasal kamu ni tenaga kuat, muda lagi semua. Bila dia contoh, bila dia tua, dia ada penyakit macam-macam. Contohnya dia obesity, dia terlebih besar. Bila dia puasa, dia dapat diet, tubuh dia jadi kurus, dia dapat nyawa elok, nafas elok, dia lagi sihat. Seterusnya, pukul berapa dah sekarang? Kita dah hampir dah 4 orang ahli panel dah jawab, tinggal seorang lagi tak jawab. Semua peminat tu yang belakang-belakang menantikan daripada ustaz ni. Dah kahwin 2 dah, lah boleh tambah satu lagi ni. Okey, soalan untuk Ustaz Al-Fadil, Ustaz Faiz. Soalannya berbunyi, apakah hukum kalau kita tinggal dengan sengaja puasa sahaja malah, balik sekolah malah, minum air kat tandas, Ustaz lagi tandas, Cikgu Barat lagi tandas, tengok keluar tandas, senyum dan meleleh lagi. Oh, letihnya Ustaz puasa, air keluar. Ada. Jadi apa hukum Ustaz? Dia saja yang tinggal. Cuba cerita, tengok sana Ustaz. Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Rahim. Yang dihormati para hadirin sekalian, balik kepada soalan tadi. Tinggal puasa Ramadan dengan sengaja. Rasulullah sabda, terbinanya Islam itu atas 5 perkara. Syahadah bahawasanya tiada Tuhan selainkan Allah, dan Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, menunaikan haji dan puasa di bulan Ramadan. Orang yang sengaja berbuka atau meninggalkan puasa Ramadan adalah berdosa besar kerana ia telah meninggalkan salah satu dari rukun Islam dengan apa cara sekalipun. Dia hendaklah menggantikan puasa tersebut. Terima kasih. Okey, boleh faham siapa yang meninggalkan puasa dengan sengaja dia kena buat apa? Dia berdosa besar. Ada tak sekolah ni yang buat macam tu? Ada. Jadi dosa besar ni apa maksud dosa besar? Dosa besar maksudnya dosa macam ni lah. Macam zina, minum arak, bunuh orang lah, dosa besar. Jadi dia kena buat apa? Jadi contoh, bila Ustaz Faiz cerita tu, apa dia kena buat? Dia kena bertaubat, janji tak buat lagi. Dan dia kena, bila habis bulan Ramadan raya, lepas raya dia kena ganti balik. Sebab dia telah melakukan satu dosa besar, iaitu
Saja tinggal. Kalau dia ada masalah, contoh hari ni tahun 4 Hana sakit perut, okey lah, dia ada alasan. Kalau saja tak boleh. Boleh kan? Okey. Jadi cuba bayangkan, kita contoh tahun ni tinggal 5 hari, tahun depan tinggal banyak hari kita tinggal. Pasal bila yang kita nak gantinya tidak. Lama-lama kita duduk kumpul dosa. Bila umur 60 tu baru nak ganti. Manalah agak umur 60 nak ganti. Dan tua kena ada kencing manis, gaul semua tak larat dah. Baru kamu nak ganti sebab kamu dah isap. Masa kamu muda ni kamu tengah seronok. Bulan ni 5 hari, tahun lepas tak ganti lagi. Berkumpul-kumpul dosa. Lepas tu bila belajar, siapa lah aku belajar ni susah nak dapat. Ustaz apa tidur ajar, tak faham huruf kha, jima, kha, tak faham, tak kenal. Tahun 5 apa dia tak kenal huruf lagi. Dia boleh tukar huruf J dengan huruf H. Mana Amirah dia? Amirah lagi minta main? Hai. Nah, bukan Amirah lah ramai. Jadi kenapa? Kadang-kadang kita kena fikir, wah aku ni mesti ada banyak dosa ya. Baik, kita berehat seketika. Kita nak tanya soalan. Kenapa semua bahas kita nak tanya soalan ke mereka?